Hai, saya Chef Naim. Sekarang kita dalam biodata celebrity. Tapi sebelum tu, anda kena like, komen, share and subscribe AIDA Production Channel. Alright, nama saya Muhammad Naim bin Ramli ataupun lebih dikenali sebagai Chef Naim. Saya lahir pada tahun 23 bulan 12 1991. Okey, tinggi saya 168. Saya ada 5 orang adik-beradik dan saya berasal dari Gombak, Selangor. Okey, hobi saya membaca buku masakan. Okey, warna kegemaran saya warna biru. Saya suka makan benda paling basic iaitu ikan goreng kunyit. Sebenarnya menu kegemaran saya, itu paling simple sekali. Menu yang saya tak suka adalah menu di mana durian tu dijadikan sebagai kek. Saya suka makan durian macam tu je. Cita-cita saya sebelum nak jadi tukang masak ni, saya nak jadi pramugara. Naik kapal terbang macam tu kan, berjalan-jalan lah sebenarnya. Ciri-ciri, okey, ciri-ciri wanita idaman macam mana nak kata saya suka wanita yang suka masak kot, yang pandai masak lah sebenarnya. Saya suka berkebun. Saya suka bercocok tanam sebenarnya. Saya suka tanam pokok, saya suka bunga-bunga. Ya, kat rumah saya penuh pokok dengan bunga-bunga. Saya sebenarnya takut dengan badut. Saya trauma, takut dengan badut. Kalau dalam idola dalam perniagaan, saya rasa saya suka Chef Wan kot, sebab dia ada bisnes dan dia masak juga. Kalau dalam lakonan, saya suka Bento Sherry. Kalau nyanyian, saya suka Jacqueline Vita. Okey, jadi ucapan untuk peminat, sebenarnya saya nak ucapkan ribuan terima kasih lah sebenarnya. Sebabkan doa anda, sebabkan support anda, saya berada di sini sehingga ke tahap ini. Jadi terima kasih banyak-banyak dan jangan lupa terus support saya dan juga support juga artis-artis baru yang nak naik ataupun siapa-siapa peminat yang anda suka tu. Jangan lupa teruskan support. Okey, ucapan untuk AIDA Production. Terima kasih juga kepada AIDA Production sebenarnya, sebab AIDA Production juga yang mengangkat saya, okey, yang menaikkan nama saya dekat dalam industri hiburan ni juga. Dan saya mengharapkan agar AIDA Production ni dia lebih murah rezeki dan bolehlah kongsi rezeki dengan saya lagi. Panggil-panggil lah. Alright, jadi lepas ni korang nak tengok biodata selebriti yang mana pula? Kalau nak, komen kat bawah ni.